Salam kepada saudara ibu bapa yang diikuti bersama di dalam video YouTube FC Ceterapi pada waktu malam ini. Saya dapat laporan daripada wartawan iaitu pemberita Al Jazeera telah dilaporkan kata bahawasanya kereta berakut muat barang dan buat masuk pergi kepada Rozah sana itu di antara perangai iaitu daripada kereta bantuan Hok Mesir masuk pergi kepada kawasan Rafah. Semua 350 tang dah akan makan ni untuk beri kepada rakyat yang ada duduk di dalam keadaan susah yang ada di dalam Gaza lagi. Kalau mengikut daripada laporan kata ada setiap hari lah sekarang ni tu, tak banyak pun ada sokmo-sokmo lah ada masuk daripada makanan-makanan dan batuan dan negara-negara hok masuk lagi tu melalui Jordan ataupun Ordon dan juga melalui Mesir tu ada masuk setiap hari lah. Tapi dalam hal tu pun tak banyak. Kalau mengikut keadaan orang yang dalam Gaza tu ramai, walaupun ada setiap hari pun tak cukup lah di atas mampu mereka tu, kerana mereka tu ramai orang duduk dalam lapangan dah. Kalau sebuah-sebuah tu dah 300 tang apa ni sehari-sehari tu 350 tang tu tak cukup lagi dah untuk nak rata kepada orang-orang yang ada dalam Gaza tu. Nak berapa juta lagi. Itulah maklumat ringkas sebagai khabar bagi saudara-saudara yang ikuti bersama. Dan satu maklumat lagi yang orang nak buat kerja haji di Mekah pada tahun ni tu dah telah beri isytihar dan juga pihak Samlangan Lekadikan Kecekam Had yang bertekai itu kata mulai terbang ada kapal terbang ni pada tanggal yang pertama pada tanggal 18 sebagai tiobin yang pertama ataupun kali yang pertama pada tanggal 18 bulan 4 dah hingga sampai kepada tanggal 23 bulan 4. Jadi dah itu hak kapal terbang lapangan terbang hak di Hadyai lah. Hak nak pergi ke Mekah orang naik kapal terbang di Hadyai itu pada tanggal 18 hingga sampai tanggal 23. Maka daripada siapa-siapa yang telah laporan dan daftaran untuk semak nak pergi haji Mekah tu sekarang learning tu dah kita kena siasat dan cek tengok dulu nama kita tu baik tak pergi. Maka tak ada payah sekali kita nak pergi siasat dan kita nak pergi cari nama kita tu baik ke tak. Dah kita semak dah duit dah kepada syarikat, duit dah kepada syekh, maka kita nak cek nama kita tu ada ke tak daripada orang yang nak pergi mengerja haji pada tahun ni ada apa tu atau orang tahun 1000 apa ni tahun 69 ni ya. Maka boleh kita melalui satu app yang saya tak sini iaitu ada kerongkang Kecekan Had yang bertetai ni lekatikan yang bertetai ni boleh kita masuk pergi dan kita ambil nombor kad kenalan kita hak 13 ekor ataupun milik di atas bak pecacung kita tu 13 ekor kita tekan masuk dalam tu, maka sekiranya nama kita saat ni tu telah berjalan dah ataupun dapat boleh pergi, maka dia akan dapat kata kita tu boleh pergi ceng mari situ selalu dah. Kalau tak tubik nama situ, maka kita kena buat berhubungi kepada syekh dan juga syarikat hak yang kita semak tu, kerana kita kena lapor ke dia kerana nama kita tak tubik dah, cek dah dengan nombor bak pecacung ataupun kad kenalan kita tu akor di atas kad kenalan kita tu, maka kita siasat kita cek tengok dah cek tengok dah, maka nama tak tubik hak tu kena buat berhubungan dengan secara derah dah, oleh kerana takut kena tertipu sebagaimana hak lepas-lepas mari dah. Inilah maklumat khabar bagi saudara untuk waktu pada malam ni. Saya buat video ni pada tanggal 22 bulan 12 tahun 25. Sekian dulu untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.